Assalamualaikum, saya Azura dari Malaysia Petroleum Resources Corporation ataupun MPRC. Jadi kami kata bersama dengan TVET Kemaman ni, kata dia punya history tu dah quite some time juga. Kita dah bekerjasama dengan TVET Mara Kemaman daripada tahun 2023 dan sejak tu kita dah banyak kali orang kata apa ada beberapa program-program susulan lah, dan kerana di TVET Kemaman ataupun Mara Oil and Gas College ni memang spesifik ataupun graduan-graduan yang dihasilkan daripada TVET Mara Kemaman memang sangat khusus untuk industri minyak dan gas. Jadi di MPRC kami juga sangat mementingkan ataupun memang menitik beratkan tentang pembangunan bakat. Jadi Mara Oil and Gas College ataupun TVET Kemaman sememangnya satu institusi yang dikenali sangat banyak menghasilkan pelajar-pelajar yang mempunyai skill-skill dan set-set kemahiran yang memang sangat penting tuntas untuk industri OGSE khususnya. Jadi di TVET Mara Kemaman juga ada begitu banyak fasiliti, kemudahan-kemudahan yang memang orang kata sesuai untuk pembelajaran. Memang pelajar-pelajar yang dihasilkan telah mendapat latihan dan juga exposure kepada industri oil and gas. Mereka ada mini plant di sini, dia ada training simulator juga. Jadi ada banyak sebenarnya peralatan-peralatan yang sangat industry ready juga untuk menghasilkan pelajar-pelajar industry ready. Jadi kata apa, di TVET Kemaman ni ada banyak sebenarnya peluang-peluang dan juga perkara-perkara yang baik untuk penghasilan tenaga kerja kita, dan juga tenaga kerja ini akan sangat kita panggil apa, ada kemahiran yang memang diperlukan oleh industri. Sebenarnya ada banyak juga saya rasa peluang-peluang kolaborasi yang lain yang ditawarkan oleh TVET Mara Kemaman, termasuklah teaching factory dan juga short courses yang memang boleh dimanfaatkan oleh pekerja-pekerja dalam industri. Banyak short courses yang boleh diguna, maksudnya kita punya para pekerja yang sedia ada boleh meningkatkan kemahiran di TVET Mara Kemaman. Ada banyak skill-skills dan kemahiran-kemahiran yang boleh ditingkatkan, persijilan-persijilan yang memang diterima pakai oleh industri. Jadi I think TVET Mara Kemaman ada banyak sebenarnya peluang-peluang dan juga manfaat yang perlu ataupun yang boleh dimanfaatkanlah oleh ramai orang di luar sana. Jadi untuk industri OGSE, jangan lepaskan peluang ini, datang ke TVET Mara Kemaman untuk mengetahui lebih sangat banyak sebenarnya kemudahan dan juga peluang-peluang yang boleh tuan-puan ataupun anda semua gunakan. Thank you.